Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ke penerangan bagi KSSM English Language Lesson Planner Pro. Ini adalah demo version sahaja. Jadi kalau cikgu dapat link yang ini ataupun video yang ini, ia hanya berkaitan dengan demo version. Jadi kalau cikgu-cikgu berminat, cikgu boleh klik pada nombor telefon saya di bawah ni, dia akan bawa kepada WhatsApp untuk WhatsApp kepada saya. Jadi untuk tujuan demo, username hanya masukkan username dia demo, password pun demo. Jadi klik je sign in. Bila klik sign in, kita akan dibawa masuklah ke dalam sistem. Jadi sistem ni ini paparan dia. Kita ada ini kita ada kat sini tulis demo version, jadi kita tahulah kita berada di bahagian yang demo. Kemudian kita ada bahagian form, class, date, start time, end time, lesson, ini lesson number, kita rujuk pada SOW, target level, high, mid, low ataupun mix. Kemudian metodologi, kita ada original, ini memang database yang sedia ada lah. Kemudian PAK21, kemudian low tech ni maksudnya tak ada apa-apa kegunaan device ke, tak ada apa-apa macam guna laptop ke, projector ke dan sebagainya, tak ada. Gamified dia jadikan dalam bentuk game. Jadi kita bagi contohnya point kepada murid dan jadikan aktiviti tu ada nama-nama game lah supaya mereka ni bermotivasi. Dan juga flip classroom. Flip classroom ni pedagoginya kebanyakannya bahan-bahan murid-murid dah ada dekat rumah, dia dah study, barulah dia datang ke kelas dan di peringkat kelas mereka akan lakukan dalam bentuk hands-on, cikgu hanya pantau dan bantu ketika diperlukan. Jadi murid akan belajar sesama mereka sendirilah. Dan kemudian butang untuk load original lesson data, ini yang penting dahulu. Bila lesson data tu dah dia dah keluar dekat bahagian sebelah kanan ni, barulah kita boleh customize dia mengikut metodologi. Kemudian bahagian curriculum alignment ni dia akan tunjuk reference details apa yang berkaitan tentang lesson number kita tu dengan form kita. Jadi dia akan naik kat sini. Jadi kita cuba dulu. Bagi form, kita pilih form mana. Contoh saya nak pilih form 4. Dan nama, kalau cikgu nak abaikan tak ada masalah. Kalau saya nak letak pun tak ada masalah. Kemudian date, date kita ada tarikh lah. Kita boleh select daripada sini. Start time, kita boleh pilih daripada masa yang ada dan habis pukul berapa tu terpulang. Kalau tak isi pun tak ada masalah pun sebenarnya sebab dia akan tengoklah pada apa yang cikgu nak buat. Kemudian lesson, kita pilih lesson number. Jadi untuk tujuan kita nak katakan sebagai demo lah. Demo semua ni takkan ada. Takkan ada. Jadi kita hanya pilih demo yang tertentu sahaja. Jadi yang tertentu tu, sebagai contoh, kita katalah untuk lesson tingkatan 4. Tingkatan 4, kita pilih lesson 3. Lesson 3 ni akan tunjuklah apa yang ada. Awal-awal memang tak ada apa-apa. Jadi kita pilih, dia tekan load original lesson data. Jadi apa yang dia buat, dia akan cari dalam database. Bila dia cari dalam database, dia akan keluarkan dekat paparan. Dan di sini dia ada tulis refining lesson objective from database. Apa yang dia buat sebenarnya adalah nak memastikan kalau dalam database tu objektifnya dah ada, cuma dia akan perhalusi supaya dia ikut format ABCD. Jadi sebagai contoh, by the end of the lesson, people should be able to understand the main idea and specific detail. Dan yang kedua, explain their predictions and opinions. Jadi kalau kita turun ke bawah, kita tengok bahagian curriculum alignment, reference detail, language skill dia fokusnya adalah listening, tema, science and technology, topik, let's chat. Kemudian content standard dan juga learning standard pun dah ada dah. Dan kalau kita tengok kat sini, ada message kat bawah, the original database objective contain activity-based verbs such as answer and predicting instead of focusing on the learning outcome. Jadi kadang-kadang dia bagi tahu maklumat ni kita boleh ubah suai. Apa yang ada dalam sistem ni semua kita boleh ubah suai. Sebab tu kita boleh type je apa-apa yang ada. Kalau kita rasa tak kena, kita type je. Apa yang berlaku sebenarnya, di sini bila kita ambil daripada original lesson data, ini dalam database. Jadi kalau kita tengok lesson objective, success criteria, pre-development, post-lesson, dan kemudian pedagogical approach dan juga assessment and differentiation dia kosong. Reflection pun kosong. Yalah, sebab tak ada apa-apa lagi kan. Jadi, kalaulah katakan contoh daripada lesson ni, kita nak jadikan dia PAK21 untuk kelas yang target level dia, murid dia adalah mixed language proficiency, dan kita tekan je butang generate customized plan. Bila dia generate customized plan ni, actually dia gunakan AI lah, yang mana kita dapat daripada Gemini API Key. Nanti cikgu boleh rujuk pada
Mana yang berminat boleh rujuklah kepada video panduan bagaimana nak dapatkan Gemini API Key ni, sebab satu user hanya ada 20 kali janaan satu hari. Jadi cukup banyak lah sebenarnya 20 janaan satu hari. Kalau yang guna dalam Gemini punya website tu cerita lain. Itu memang sistem dia sendiri. Memang dia bagi unlimited. Tapi di sistem saya ni, sebabkan kita guna free sahaja, daripada segi API Key ni free sahaja daripada Google. Jadi Gemini ni hanya bagi 20 kali janaan sahaja sehari. Okay, jadi cukup banyak sebenarnya sebab takkanlah kita nak buat lesson plan sampai 21 hari kan. Okay. Dalam proses dia tengah generate ni sebenarnya, dia tengah menghasilkan apa kita kata yang mengikut situasi dan juga kehendak metodologi. Okay, kalau kita tengok ni apa bezanya, tak nampak. Tapi kalau kita nak ikutkan bagaimana kita nak lihat perbezaan, dekat atas ni ada butang compare original. Kalau saya klik butang compare original, kita boleh scroll ke bawah dan kita akan nampak. Ini bahasa dia. Untuk lesson plan ni, lesson objektif ni sama saja sebab kita dah memang refine dia supaya elok. Success kriteria pun sebenarnya dah okey dah. Dan kalau kita tengok pada pre-lesson, yang mana warna original ni dia punya warna biru. Kalau yang customize ni dia dah berubah dah. Pupil take part in the pop quiz, sebenarnya kita dah ubah. Pupil participate in a quick rally robin activity, sharing computer-related vocabulary from the previous lessons in pairs. Dan yang kedua, pupil recap the computer-related vocabulary covered in the previous lesson. Pupil listen as the teacher provide feedback and highlights key vocabulary for the lesson. Okay, jadi sebenarnya dekat sini, dia punya tu dah ubah dah. Jadi kalau kita perhatikan, perkataan seperti think, pair, share dah ada. Okay, kita ada sebagai contoh-contoh yang lain lah. Kalau kita cari, ada lah dalam ni. Participate the whole class check, with group sharing. Okay, dan semuanya dah ditambah baik dalam bentuk yang customize. Dan bila kita tengok kepada bahagian pedagogical approach, yang sebelum ni tak ada apa maklumat, tapi di sini dia bagi dah tahu dah dekat kita apa yang kita gunakan, tool apa yang kita ada. Sebagai contoh, think, pair, share, rally robin, number heads together. Jadi dia bagi tahu apa yang nak digunakan tu supaya kita jelas tentang lesson plan dan aktiviti kita sendiri. Dan di bahagian assessment and differentiation, original tak tulis, tapi dalam customize dia akan bagi tahu apa assessment yang ada dalam lesson tu. Sebagai contoh, formative assessment akan ada melalui observation, pupils participation in pair and group discussion, yang mana kita perlu note their ability to express prediction and opinions using relevant vocabulary, dan juga summative assessment, yang mana berdasarkan apa yang murid tulis, to the two comprehension questions and 8 true-false statement. Ini berguna kalau kita dalam contoh Nazir ke, SISC datang ke. Jadi apa assessment yang ada dalam lesson plan cikgu, kita dah nampak dekat sini. Dan differentiation strategy, sebabkan kita punya kita set kelas ni adalah mixed ability, jadi dia bagi tahu kalau low proficiency kita boleh bagi sentence starters ataupun word bank untuk discussion. Okay, jadi kita boleh pairkan diorang dengan mid or high proficiency pupils. Okay, kalau mid proficiency kita bagi clear instruction dengan moderate scaffolding. Kalau high proficiency, encourage diorang untuk guna lagi complex vocabulary. Jadi strategi yang berbeza boleh diguna pakai kepada mixed language proficiency murid, dan ini nampak dekat sini. Jadi lesson plan kita ni jelas. Dan apa yang bagus dalam lesson plan ni adalah kita boleh tekan print PDF. Okay, kalau kita tekan butang print PDF ni, dia akan paparkan kita katakanlah print preview lah untuk lesson plan. Tapi yang ini adalah dalam bahasa yang kalau kita tengok ni adalah lesson objektif, success criteria, pre-lesson. Disebabkan lesson development ni panjang, dia terpecah ke page yang kedua. Okay, dan semuanya dah ditulis dalam sini. Okay, dan reflection, kalau tak tulis apa-apa tadi, dia ada 3 line ni untuk manual punya penulisan lah. Kalau nak save sebagai PDF, save dia sebagai PDF. Okey, berbalik semula kepada lesson plan ni, katalah cikgu guna sistem yang lain untuk buat lesson plan. Contohnya cikgu guna AppSheet. Okey, ataupun cikgu guna lesson plan punya yang daripada KPM bagi tu, yang dalam bentuk Google Sheets ke Excel ke sebagainya. Cikgu boleh je tekan copy entire plan. Okey, dia akan cakap semua ni dah disalin ke clipboard, ataupun cikgu boleh je copy ikut bahagian. Contohnya lesson objektif ni, okey, cikgu nak copy yang ini, kalau cikgu nak select boleh, ataupun cikgu klik je butang copy yang ada ni. Jadi cikgu boleh copy satu persatu, okey, dan paste kepada tempat mana yang cikgu nak.
Okey, jadi kalau saya nak copy yang bahagian ni, saya paste lah dekat mana-mana yang saya nak. Okey, contohnya dekat Microsoft Word ke, dekat Google Docs ke, dekat dalam Excel ke pun boleh. Okey, dan satu lagi ciri kadang-kadang, orang tak nampak, sebenarnya dalam bahagian okey, contohnya lah, dalam bahagian pre-lesson ni, okey, dia ada satu bahagian ni, simple language ni bermaksud kita boleh ringkaskan bahasa yang digunakan dalam sini menggunakan AI. Jadi kita ada butang apply AI assist. Dan ada banyak fungsi lagi. Shorten section, reduce teacher talk, increase collaboration, make more PAK21, make more exam oriented. Jadi exam oriented ni mungkin bergantung pada situasi lah. Okay, contohnya kalau macam ni, kita nampak ni macam panjang sangat nombor 1 sampailah ke nombor 16. Jadi saya rasa saya nak ringkaskan sikit bahagian ni. Saya nak shorten section. Jadi saya tekan je apply AI assist. So apply AI assist ni akan guna lagi Gemini API key yang sedia ada daripada 20 tadi, kita dah guna 1 jadi tinggal 19. Bila kita tekan ni, dia akan jadi 18 lah, tinggal lagi 18 kali. Okey, jadi maka tengok bahasanya dah berkurang. Jadi dia dah cuba kompreskan bahasa tu. Katalah tengok macam tak kena je, macam terlalu pendek ni sangat, macam tak jelas. Jadi kita boleh jadikan dia make more challenging, make more exam oriented, make more PAK21. Saya nak tambah lagi PAK21, saya tambah lagi AI assist. Jadi dia akan gunakan lagi API key kita untuk menjana lagi langkah-langkah yang lebih banyak. Okay, jadi kita tengok kat sini, pupils observe pictures only, engage in think, pair, share, kemudian discuss dalam bentuk pair, lepas tu share dengan whole class, baca comprehension question, listen, check dalam small group. Okay, kita gunakan number heads together punya strategi. Jadi semua ni adalah PAK21 punya strategi. Katalah kita tak sukalah benda macam ni, kita nak guna gamified. Okay, gamified, kita nak jadikan dia dalam bentuk game. Boleh, kita tekan dan kemudian kita tekanlah generate customize plan. Jadi dia akan olah balik apa yang sedia ada dan hasilkan balik dalam bentuk yang gamified. So gamified ni macam saya cakap, dia lebih kepada bentuk game lah. Kita menjadikan PDPC kita tu sebagai satu bentuk game kepada murid-murid supaya mereka ada persaingan antara kawan-kawan untuk mendapatkan point tu. Mungkin cikgu boleh katalah kita nak ajar dia orang, kalau you dapat 10 point, you boleh exchange point tu ataupun token yang dia orang dapat untuk mendapatkan hadiah daripada kita. Itu adalah contoh gamified. Okay, sebagai contoh, kita tengok pada lesson development. Okay, pupils open the textbook to full plus page 11 and examine section A, preparing for the prediction quest. Jadi dia bagi nama prediction quest. Kemudian predict menggunakan think, pair, share, masih lagi ada PAK21 dalam ni. Kemudian ada communication challenge, kemudian dia ada quest team. Ini adalah bahasa-bahasa yang selalunya digunakan dalam gamified classroom. Okay, ada power up cards ni sebagai contoh. Murid ni dah diberi, dia beli power up cards tu daripada cikgu, dengan token yang sedia ada mungkin daripada pelajaran yang sebelumnya. Jadi bila dia gunakan benda tu, contohnya, okey, cikgu panggil nama dia, dia tak nak jawab. Jadi dia gunakan kad dia. Jadi kad tu dia dah beli siap gunakan token yang dia dapat daripada PDPC yang sebelumnya. Jadi dia kata, okay, I don't want to answer this question. This is my card. Macam tu. Ataupun, okay, I want to ask my other friend to answer. So this is my card. Okay, dia tunjuk kad dia. Dia tukar, dia macam tai chi lah dekat cikgu tu suruh dia pergi tai chi dekat orang lain. Dia suruh orang lain yang jawab. Jadi dia mengelak. Ini adalah power up cards. Jadi dia menjadikan kelas tu lebih game kepada murid-murid dia. Jadi in the end, dia akan dapat final score. Mungkin di situ sebenarnya accuracy badges dan sebagainya ini adalah terma-terma lah yang ada dalam gamified classroom. Okay, itu adalah contoh gamified classroom. So whatever it is, sistem ni membolehkan cikgu pilih kelas, okay, pilih tingkatan, pilih lesson berapa yang cikgu nak, ikut je SOW, dan kemudian bila kita load original lesson data, kemudian barulah kita boleh customize dia dengan metodologi dan juga target level yang sedia ada. Kemudian apa-apa hasil ni boleh disimpan sebagai PDF dan juga boleh disalin secara keseluruhan ataupun mengikut pecahan lesson objektif ke success criteria ke pre-lesson sampailah ke post-lesson ataupun dan semua benda yang lain ni, dan paste je dekat mana-mana yang cikgu nak. Okay, jadi inilah KSSM English Lesson Plan Pro yang sebenarnya dia akan generate lesson plan yang baru. Bukanlah yang baru tetapi yang customize mengikut kepada apa yang dah sedia ada. Okay, jadi kalau cikgu ada apa-apa soalan, cikgu boleh hubungi saya dan kita tengoklah macam mana kita boleh bantu cikgu. Okay, itu saja buat ini. Masa ini, terima kasih. Assalamualaikum.